Sedang mencari truk pikap yang lebih tahan lasak, lebih pintar, dan penuh gaya? Anda pasti teruja dengan apa yang kami nak kongsikan. Di Autotech Malaysia, kami dengan bangganya memperkenalkan truk yang bersedia menakluk apa sahaja cabaran. Inilah dia, Mitsubishi Triton 2025 yang kini rasmi dilancarkan di Malaysia. Lebih garang, lebih canggih, dan lebih bergaya, Triton terbaru ini direka khas untuk mereka yang mahukan prestasi, ketahanan, dan rekaan yang berani. Ditawarkan dalam 5 varian dengan harga bermula dari RM101,980 hingga RM165,980 atas jalan tanpa insurans. Barisan model ini termasuk Triton Single Cabang 4X4MT, GL4X4MT, GL4X4H, Premium 4X4H, dan model tertinggi, Athlete 4X4H. Mitsubishi turut menawarkan waranti 5 tahun tanpa head perbatuan untuk Triton Athlete sekiranya tempahan dibuat sebelum 31 Disember 2024, manakala varian lain menerima waranti 5 tahun atau 200,000 km, mana-mana yang terdahulu, dari segi enjin, model GL, Premium, dan single cabang dikuasakan oleh enjin 2.4L4N16 turbo diesel yang menghasilkan 184 PS dan 430 Nm, dipadankan dengan transmisi manual atau automatik 6 kelajuan. Varian Athlete pula tampil dengan enjin 2.4L MIVEC 2-stage turbo diesel yang lebih berkuasa, menghasilkan 204 PS dan 470 Nm, dengan transmisi automatik 6 kelajuan dan sistem pacuan semua roda Super Select 2 yang menawarkan pelbagai mod pemanduan. Dari segi saiz, Triton double cabang berukuran 5.360 mm panjang, 1.930 mm lebar, dan 1.815 mm tinggi, dengan jarak roda 3.130 mm. Ia dibina menggunakan kerangka ladder frame baharu yang 40% lebih kukuh dalam lenturan dan 60% lebih kukuh dalam kilasan berbanding model sebelumnya. Dari sudut rekaan, Triton menampilkan gril hadapan Dynamic Shield, Beast Mode, lampu belakang LED berbentuk T, serta rim alloy 16 inci atau 18 inci bergantung pada varian. Bahagian dalam pula, varian GL menawarkan tempat duduk fabrik dan penghawa dingin manual, manakala varian Premium dan Athlete dilengkapi dengan tempat duduk kulit, kawalan suhu automatik Dui Zone, serta sokongan Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar, dengan varian Athlete menambah tempat duduk baldu kulit serta pengecasan tanpa wayar. Dari segi keselamatan, Triton dilengkapi 7 beg udara, ABS, kawalan kestabilan aktif, bantuan mula bukit, dan kawalan turun bukit secara standard. Varian Premium dan Athlete juga mendapat ciri tambahan seperti mitigasi pelanggaran hadapan, amaran titik buta, amaran lintasan belakang, dan kawalan jelajah adaptif. Penggunaan bahan api pula dianggarkan antara 7.7L 100 km hingga 8.8L 100 km bergantung pada varian. Kalau anda bersedia untuk memulakan pengembaraan baharu dengan gaya dan kuasa, kunjungi pusat pameran Mitsubishi berdekatan hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe Autotech Malaysia untuk lebih banyak info, review, dan berita terkini dunia automotif.